Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat majlis apa hari ni? Majlis apa hari ni? Okey, Ihya Ramadan. Apa maksud Ihya? Ihya ni buka untuk Ramadan. Bila kita puasa ni? Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang-orang yang terdahulu berpuasa. Jadi kita diwajibkan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imaz Rafi bin Fazli Kamarul melaporkan isu membenteras harga kurma mahal dari TV Steba. Di belakang saya, peniaga sanggup menjual kurma dengan harga yang mahal pada bulan Ramadan. Mari kita saksikan. Ramainya orang jual kurma hari ni. Kenapa Kan dalam masa bulan Ramadan, mestilah ramai orang jual kurma. Apalah kau ni? Alah, aku lupa. Tak apalah, jomlah kita beli kurma. Ni berapa? RM100. Mahalnya. Aku beli kat Arab baru 50 sen. Memanglah. Ni berapa? RM90. Ni dia dikira murah ni. Tapi kita tengok kedai sebelah dulu. Ni berapa? RM10. Ni dah cukup murah ni. Tak apalah, kita beli yang ni je. Alah tu, Ramadan nak dekat bila kita dapat tengok anak bulan. Alah, dia tengok bulan. Alah. Jom kita balik untuk diri kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Rupanya saya perasan satu benda, ya. Yang berlakon tadi biasanya sangat serius dalam kelas. Rupanya dia boleh berlakon. Tahniah, bagi tepukan. Tahun 5. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang mendidik jiwa agar menjadi insan yang bertakwa. Sunat ke wajib berpuasa ni? Wajib. Kecuali bagi yang tidak sihat dan uzur. Jadi dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ihya Ramadan pada sesi 2026. Sekian, terima kasih. Jemput para takdir, kita petik kurma. Kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wal bayyinat minal huda wal furqan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berusaha Guru Besar Cikgu Roslan bin Aziz, Barisan Penanggung Kanan Cikgu Muhammad Fairuz, Cikgu Farahliza, Cikgu Rafidah, rakan-rakan guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk majlis bacaan Yasin dan kita ada sedikit jimik pelancaran Ihya Ramadan dan seterusnya. Ustaz bercadang untuk berkongsi lebih kurang 5 minit untuk tazkirah Ramadan ini ya. Baik. Ayat yang Ustaz baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi siapa yang suruh kita berpuasa ni? Allah. Itu tanamkan dalam kepala ya. Itu number one. Puasa perintah Allah. Kita berpuasa kerana menjunjung perintah Allah. Itu nombor satu. Sematkan dalam kepala, niatkan. Faham tak? Bukan kita berpuasa sebab ada imbuhan daripada ibu bapa ataupun ayah ibu paksa. Bukan. Kerana kita junjung perintah Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Orang dahulu, umat-umat dahulu pun berpuasa juga, tapi kaifiat dia berlainan. Umat Nabi Daud puasanya selang sehari. Hari ni puasa, besok berbuka. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni puasa, besok buka. Sepanjang tahun, sepanjang seumur hidup. Lalu macam tu. Jadi kita umat Nabi Muhammad, Allah cuma wajibkan dalam setahun hanya sebulan. Bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Sebut bulan Ramadan. Jangan sebut bulan puasa. Kalau boleh sebut bulan Ramadan. Baik. Baik, insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Ya. Ramadan ni umpama tetamu tau. Dia akan bertandang ke hidup kamu, rumah kamu. Jadi kamu layan dia dengan baik. Jangan buat tak peduli dengan Ramadan. Jangan buat tak peduli dengan tetamu ini. Faham tak? Ini ingat ni. Baik, Ustaz ceritakan satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kira hadis Nabi jugalah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menaiki mimbar untuk berkhutbah. Pada langkahan yang pertama, tangga yang pertama, Rasulullah sebut amin. Rasulullah naik lagi, tangga yang kedua sebut amin, tangga yang ketiga sebut amin. Jadi sahabat-sahabat bila habis khutbah Rasulullah, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sebut amin, amin, amin 3 kali? Pada ketika aku menaikkan mimbar itu, kata Rasulullah, Jibril datang dan berdoa dan aku aminkan. Apa doa Jibril? Ni tengok ni. Jibril doa, Rasulullah amin. Hebat dah doa tu. Jibril ni malaikat. Yang doakan ialah yang aminkan ialah Rasulullah. Jadi apa doa ni? Yang pertama, Rasulullah kata Jibril berdoa, sekiranya kecelakaanlah bagi manusia atau umatku yang bila disebut namaku dia tak ada sebut sallallahu ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kecelakaanlah bagi manusia ya apabila dia ada kedua ibu bapa tapi dia tidak berbakti pada ibu bapa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang sangkut dengan Ramadan ni. Yang ketiga, kecelakaanlah bagi manusia kerana apabila tiba Ramadan atau keluar daripada bulan Ramadan dia tidak mendapat apa-apa keampunan. Dia tak dapat apa-apa keampunan. Faham tak? Ini orang yang mendapat kecelakaan, masya-Allah ya. Kita jangan termasuk dengan orang-orang yang begitu. Baik. Ada satu lagi hadis Nabi sebut awwalu syahrul Ramadan rahmah. Pada awal-awal Ramadan ini adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya keampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan pada akhirnya nanti adalah pembebasan daripada api neraka. Apa maksud itqun minan nar? Ini Ustaz nak kongsi sikit. Ustaz dah banyak kali cerita. Kali ini Ustaz cerita juga supaya kita ambil perhatian. Itqun minan nar, apa maksud? Pembebasan daripada api neraka. Dia begini, setengah ulama mentafsirkan hadis ini.
Orang ni nama dia dah ada dalam neraka tau, dah tulis dalam neraka, nama ahli neraka dah tulis dah. Tetapi dia berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan bersungguh-sungguh minta ampun. Memang Ramadan ni bulan pengampunan. Dia minta betul-betul, dia sungguh-sungguh tarawih, tahajud dan sebagainya, maka namanya dipadamkan daripada api, daripada masuk neraka. Bila dipadamkan daripada masuk neraka, masuk mana? Masuk mana? Syurga lah. Kita ada 2 tempat je besok. Syurga, neraka. Bila namanya dipadam daripada neraka, tentulah masuk ke syurga. Masya Allah. Faham tak? Itu maksud itqun minan nar. Ambil peluang. Masya Allah, ustaz pun tak tahu untuk tahun ni dah berapa ribu nama yang Allah sediakan untuk dipadamkan. Tahun lepas dah berapa ribu orang yang dipadamkan nama daripada neraka. Masya Allah, kita tak tahu. Ya, ambil peluang ini. Jangan jadi macam yang Jibril doa tadi, keluar daripada Ramadan tanpa apa-apa pengampunan. Tidak ada keterlibatan dalam Ramadan. Orang depan rumah dia menderu-deru, naik motor, naik kereta pergi ke masjid, dia selamba dekat rumah tengok TV. Lepas berbuka, tengok TV bertenang. Faham tak? Tidak memperdulikan Ramadan, tidak memperdulikan tetamu dia. Masya Allah, jangan sampai jadi macam ni ya. Ingat tu, itqun minan nar tu, itu ingat pembebasan daripada api neraka. Baik, Ustaz nak kongsi sikit je. Syarat wajib puasa sikit. Ya? Sebelum Ustaz tutup. Apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ni ada 5. Kalau ada 5 kena dekat kamu, wajib puasa. Baik, pertama dia apa dia? Islam. Islam tak? Ada negro sini, tak ada. Baligh apa maksud dia? Cukup umur. Cukup umur. Masuk ke gelanggang pahala dan dosa. Itu maksud dia baligh. Berakal, tidak gila. Suci daripada haid dan nifas, dan mampu berpuasa, tidak sakit. Faham ni? Itu dia. Baik, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ni, bila ada 7 ni, baru puasa kamu sah. Baik, yang pertama apa dia? Islam juga. Yang kedua, mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Mumayyiz ni maksudnya dia boleh tahu yang ni kotor, yang ni bersih, yang ni bahaya, yang ni tak bahaya, yang ni boleh pegang, yang ni tak boleh pegang. Itu maksud mumayyiz. Dia sudah berakal. Kalau dia puasa, budak mumayyiz ni sah puasa dia. Mumayyiz ni lebih kurang dalam 7 tahun. Prasekolah tu dah mumayyiz lah tu. Faham tak? Dia tahu kotor dengan bersih. Dia boleh basuh apa? Berak dia sendiri, buang air besar dia sendiri. Faham tak? Itu mumayyiz. Kalau budak yang adik-adik kamu yang tengah merangkak tu kan, itu belum mumayyiz. Kuih dengan tahi sama je. Dia ambil kuih dia, dia ambil tahi dia buat bedak. Faham tak? Itu budak-budak yang belum mumayyiz, yang tengah merangkak tu. Itu kalau puasa tak sah. Tapi budak-budak tahun 1 prasekolah darjah 2 yang ni sudah mumayyiz. Kalau puasa sah puasa dia. Puasa dia sah. Okey. Baik. Kemudian sempurna akal sepanjang hari, tidak mabuk hitam sepanjang hari. Kemudian suci daripada haid dan nifas, tidak berpuasa pada hari yang diharamkan. Ya. Baik, itu syarat sah puasa. Baik, untuk akhirnya Ustaz bercadang untuk berkongsi niat puasa. Baik, niat puasa ni kita baca di sini dulu. Nanti dalam kelas kita, Ustaz Ustazah akan ulang lagi, akan tulis dalam buku niat puasa ni penting ya. Kata Imam Syafi'i, niat wajib pada malam hari. Baik, sama-sama ikut Ustaz. Nawaitu sauma syahrul ramadana hazihi sanah lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, niat puasa mesti setiap malam. Okay? Tapi ada imam-imam yang lain mengharuskan kita berpuasa pada malam yang pertama tu, kita niatkan keseluruhannya. Kita pasang niat pada malam yang pertama untuk keseluruhan Ramadan. Niatnya begini, ikut Ustaz lagi sekali. Nawaitu sauma syahrul ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala.
Gitu. Itu niat untuk sebulan. Niat untuk sebulan pasang pada hari yang pertama berpuasa. Niat yang lain tu yang Ustaz sebut tadi tu pasang malam-malam yang berikutnya, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi Ustaz setakat itu sahajalah perkongsian Ustaz hari pendapatan, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Tarawih jangan tinggal, insya-Allah kita akan kongsi lagi di tazkirah Ramadan yang akan datang pada Ramadan nanti, ya. Pada selepas bacaan Yasin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.